Kali ni Ena nak kongsi satu pok kunyah menyediakan pelbagai lauk masak lomak, ulam-ulam kampung dan paling mantul patin tempoyak. Nampak tersusun Ena, iki nanti. Ikilah dia abuh patin tempoyak nan dataran Villa Putra, Sungai Buloh. Agak jauh dari Ena tapi Ena gigih datang kat sini sebab ramai kata patin tempoyak kat sini sedap. Korang tengoklah tersusun helok lauk pauknya, siap ada harga. Dan ini apa yang Ena tertarik nak kunyah, ayam kampung masak lomak, kulai sisir masak lomak, tempoyak pucuk ubi. Yang ini susah nak jumpa kat tempat lain tau. Selalunya Ena jumpa pucuk ubi masak lomak je. Okey, bagi Ena masak lomak kat sini memang rasa dia jahat weh. Pedas dia memang mengancam weh, tapi tak adalah sampai berdesing gusi. Yang penting berlemak, pekat, harum semua jadi dari kunyit serai lengkuas. Lagi jahat ni patin tempoyak dorang. Dekat sini ada dua bahagian, dua-dua sama harga. Yes, harga kat sini bukan ikut timbang. Dan of course lah Ena paling suka bahagian ini. Dagingnya sangat lembut, berlemak, tak ada bau hanyir atau rasa tanah. Malah rasa masam manis tempoyak dia meresap sampai ke tulang tau. Nak goreng-gorengan, Ena sarankan kunyah talapia goreng atau ayam kampung goreng ni. Yes, sangat sesuai juga nak bagi anak-anak kecil kunyah. Sebelum Ena terlupa, perkena masak lomak ni sesuai gu dengan ulam-ulam kampung dan sambal tempoyak. Korang tengoklah pada video tersusun helok ulam-ulam tu semua. Mana tak ramah mata anak lemak Ena. Pilihan air pun aki temen yo. Pesen kat sini semua kena layan diri. So, bagi korang yang suka masak lomak, lagi-lagi wong Sungai Buloh, mampir je sini bawa family korang. Memang marem weh.